Dalam apa kerja kita bertolak dari faham agama, ada istilah Al-Quran yang disebut tafaqahu fiddin. Dia istilah macam fiqh, tapi tafaqahu maknanya mendalami, memahami agama. Dari segi keyakinan kita, amalan kita, itu kena tahap kefahaman, itu penting. Dia bukan sekadar dengar secara ringkas tanpa memahami konteks kefahaman. Ini dikembangkan kala Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi khalifah. Beliau kemudian juga tafaquh dalam amalan kerja. Seorang pemimpin di mana peringkat sekalipun, termasuk penjawat awam, dalam memperkenalkan dasar, dia kena faham keseluruhan konteksnya. Barulah ada makna dalam peringkat pelaksanaannya. Nah, ini bukan dituju kepada penjawat awam, tapi juga kepada pimpinan. Tafaquh ini maknanya memahami dalam konteks negara dasar supaya pelaksanaan lebih berkesan. Saya kebetulan rumuskan daripada buku Syekh Yusof Qaradawi kalau mengupas tentang fiqh aulawiyat. Dia fiqh juga istilahnya, maknanya memahami apa yang harus diutamakan. Dan kita jelaskan orang nak utamakan pelaksanaan hukum atau apa, atau mendidik atau mendakwah. Jadi ada urutan keutamaannya yang kita fiqh aulawiyat, apa yang harus didahulukan. Saya sebut aulawiyat, mufti sampai cukup dekat itulah, biar mufti ulas kemudian. Tetapi itulah maknanya dia tak semudah itu ya, ambil satu ketetapan hukum atau mengambil keputusan bagi penjelasan. Jadi dalam pengumuman saya pada hari ini juga, saya berikan konteks yang sama. Dalam agama, tafaqquh fiddin, atau apa yang dikupas oleh Umar bin Khattab, dalam pemerintahan, pentadbiran, menentukan dasar, kefahaman yang menyeluruh itu penting. Umpamanya pada hari ini saya nak menjelaskan tentang keputusan kerajaan, satu-satunya negara yang memilih untuk menurunkan harga minyak bagi rakyatnya, tidak bagi orang luar, sama ada dari luar negara yang ambil minyak atau orang asing yang sebenarnya tidak dikenakan cukai. Jadi apa dia yang saya katakan kefahaman tadi? Ini dasar dilakukan dalam keadaan negara masih terbeban dengan hutang yang kita warisi yang tinggi. Tetapi ia dapat dilakukan justru kerana kita melihat ada tahap kecekapan yang lebih baik, hasil yang lebih baik, ataupun mengelakkan daripada ketirisan yang pernah berlaku, ataupun kelompok-kelompok yang besar, umpamanya penyeludupan, yang kemudian mengelakkan daripada pembayaran cukai. Nah, kalau ini dapat dikurangkan, maka pulangan kepada rakyat itu akan lebih baik. Nah, ini hikmah kita bila kita sebut tentang urutan keutamaan negara madani ini bermula daripada tata kelola, dari yang teratas sehinggalah penjawat awam dan peringkat bawahnya.